31 projek kita termasuk projek bangunan, projek jalan raya, projek menaik taraf simpang jalan, projek ubah suai naik taraf, termasuk juga projek projek persekutuan melibatkan pembinaan bilik darjah sekolah daif, sekolah berkepadatan tinggi. Itu pun dilaksanakan oleh JK Selangor. Untuk yang program Kementerian Pendidikan melibatkan murid 6 tahun termasuk, JK Negeri Selangor telah mendapat peruntukan daripada KPM melibatkan 102 sekolah tak salah saya, dan sekarang kita telah keluarkan 41 iklan sebut harga. Jadi kita target, kita akan cuba sebelum hujung tahun ini untuk disiapkan sekolah berkepadatan tinggi yang mana kita diberi amanah untuk membina bilik darjah.